Ini duduk sini 5 minit. Tunggu tengok kaki light ini jauh. Tahu lah. Memang Syuk habis mari ikut Syuk. Video ini memang menunjukkan situasi panas yang selalu jadi kat jalan raya bila berlaku kemalangan. Pakcik yang berbaju merun tu jelas guna taktik klasik. Ulang ayat sama berkali-kali. Hijau, hijau saya masuk. Walaupun pihak satu lagi dah bangkitkan kemungkinan lampu rosak atau dah tukar kuning. Ini nampak macam strategi nak kuasai situasi. Suara kuat, gaya tegas, bina naratif dia betul. Dalam masa sama, isu sebenar iaitu pelanggaran dari belakang cuba dialihkan kepada isu warna lampu. Sedangkan ekologik jalan raya, kes sondol biasanya libatkan kegagalan jarak jauh. Cadangan duduk sini 5 minit tengok lampu sebenarnya paling adil untuk sahkan keadaan sebenar. Bahasa badan pakcik pula nampak defensif dan agak agresif. Ini biasa berlaku bila seseorang tak nak mengaku salah. Kesimpulannya situasi ini jelas tarik kepada ego dan pertahanan diri tanpa bukti jelas macam dashcam memang susah nak capai kata sepakat. hijau tapi trafik saya hijau. Hijau apa bendanya traffic light tu tengah berkelip kuning. Apa dia kuning pula? Hijau saya. Hijau saya masuk lah. Buat hijau saya masuk dia kuning motor sana. Mana ada dia pilih otak lah. Mana rosak? Awal ini betul. Tengok ni bang. Ini bang kuning. Ini rosak kan. Ini apa sedia? Ini sedia tu tak? Sedia sama sedia lah. Ini duduk sini 5 minit. Tunggu tengok kaki light ini jauh. Tahu lah. Memang saya kakak itu rosak. Orang cakap traffic light ni rosak. Siapa yang Rosak. sedia? Sedia sama sedia lah. Sama-sama sedia apa ke benda lah. Sunyi sepi tak dengar. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.